Percaya atau tak, ada satu masa dalam sejarah warna ungu lebih mahal daripada emas. Perkara ini bermula sejak sekitar 1500 tahun sebelum Masihi dan jadi paling terkenal semasa Empayar Rome antara abad pertama hingga keempat Masihi. Warna ungu ini dipanggil Tyrian Purple dan ia datang daripada siput laut Murex. Untuk hasilkan pewarna cukup untuk satu helai kain kecil, mereka perlukan lebih dari 12,000 ekor siput. Prosesnya rumit, berbau busuk dan hampir mustahil dibuat secara besar-besaran. Sebab itu di Rom Purba hanya maharaja dibenarkan pakai ungu penuh. Orang biasa pakai ungu boleh dihukum mati. Jadi kenapa sekarang warna ungu dah tak eksklusif? Jawapannya, revolusi sains. Pada tahun 1856, seorang ahli kimia bernama William Henry Perkin secara tak sengaja mencipta pewarna ungu sintetik di makmal. Sejak saat itu, ungu boleh dihasilkan dengan murah, cepat dan dalam kuantiti banyak. Bila sesuatu yang dulu terhad jadi mudah didapati, nilainya pun jatuh. Hari ini, ungu cuma warna biasa. Tapi dulu, ungu adalah simbol kuasa, kekayaan dan nyawa.